anak ada masalah menulis? Ini Profesor Virginia dari University of Washington. Diorang buat kajian pada kanak-kanak yang ada masalah menulis. Sama ada anak tu mengelak untuk menulis, lambat menulis atau tak tahu nak menulis. Apa yang diorang buat? Diorang ajar step by step. Cara dia macam ni. Pertama, tunjukkan satu huruf. Contohnya A, tunjukkan dekat dia ini A. Selepas itu bagi dia satu kertas tracing alfabet huruf A macam ni. Suruh dia sambungkan titik-titik tu sehingga jadi satu huruf A yang lengkap. Kemudian bagi satu kertas kosong, suruh dia tiru huruf A tadi dekat kertas kosong dan minta dia sebutkan huruf tu huruf A. Ulang step ini berkali-kali dalam tempoh fasa ini. Biar dia jalani meskipun perlahan. Inilah moral support yang sebenar. Cantik atau buruk, lambat atau cepat, wajib bagi feedback dalam bentuk positif. Bagusnya abang, cepatnya kakak, lajunya kakak siapkan. Meskipun hakikat sebenar mereka siapkan dengan lambat sekalipun. Result daripada kajian ini, University of Washington cakap, anak yang dulu dianggap lambat berkembang, tapi sekarang dia paling laju. Yang dulunya mengelak untuk menulis, dah mula suka menulis. Anak yang dulu tulis lambat, cikgu bagi tahu dia 10 kali ganda lebih laju siapkan tas berbanding kawan-kawan dia. Klik follow untuk tips perkembangan kanak-kanak. Saya Hafiz.